Bismillahirrahmanirrahim. Aku tolong baca. Dalam satu pinggir budu ni, dia mau makan sore tak sedap. Dia kena ada 3-4 tangan. Maksudnya Melayu, Cina, India baru selera budu tu. Lagi lebih sedap lah. Lagi sedap. Tu kita boleh mewujudkan perpaduan melalui bagus. makanan. Tak siapa percaya benda yang sama. Satu Malaysia. Saya pun ada kawan-kawan saya yang muhibah juga. Melayu, Cina, India satu pinggir semua. molek. Betul. Kita muhibah apa Malaysia? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tolong baca. Awak ingat dia tak makan? Saya baru hari ni saya baru kenal token ni. First time jumpa. First time jumpa. First. Okey. Yap. Supaya you puas hati. Ya. Okey. Lepas tu kita tuang. Nampak? Begini rupanya Kira berapa sardin kat ekor? sini. Tengok berapa ekor. 1, 2, Nek kira. 3, 4 5. 5 duduk bawah 1. Ikan apa ni Kak Sal? Ini kita panggil ikan tamban. Tapi Sekejap, you. orang putih panggil mak saleh. Mak saleh panggil sardin. Oh, so tamban is a sardine. Not only I know tamban is a sardine. Yes. And perasa cili. Tapi Perasa tak berapa cili. pedas. Ikan segar ke? Ya, ikan segar. Pertama kali saya dengar ikan tamban segar dibuat sardin. Ada satu lagi saya dengar tak payah masak. Betul ke? Betul. Tak payah masak. Sebab dia dah mendalami proses 3 kali masak. So it's ready to eat with any service. Dari laut terus ke kelang terus proses. Tu dia. Ada bunyi Kelantan ke? Okey, you kena rasa dengan tangan. Ya, Yes. kita ambil. Yang tu tin kecil pun dah ada 5 kecil, ekor tin tau. kecil. Tin kecil. Okey. Saya dah bismillah tahu dalam hati. Dalam hati. Ni you kena jujur. Mek kena jujur. Kalau tak sedap, kalau tak rasa bau, Mek kena cakap dengan Kak Sal supaya Kak Sal boleh buat perubahan lebih baik. Ini kita buat di Songkla. Kenapa Kak Sal buat di luar negara? Kenapa? Kerana di Malaysia ikan cukup untuk kita je. Yang untuk buat apa macam sardin ni saya terpaksa buat di luar negara gunakan resipi saya. Kalau di Malaysia ikan segar kita tak cukup. Memang sedap. Dia tak rasa macam sardin biasa tau. Biasa I rasa macam ada MSG. Tapi sardin ni rasa macam kita masak kat rumah. And bau hanya sardin tu tak ada. I boleh makan terus. Ni review jujur tau. Betul tau. I tak tipu tau. I dah jadi KL dah sekarang. Ni kena cakap Kelantan balik. Nanti orang